Sebelum balik Semenanjung, kami singgah sekejap dekat Pasar Tamu Bintulu ni. Tempat ni menjadi tumpuan penduduk dekat sini kalau nak cari barang-barang segar, hasil kampung dan juga produk tempatan yang memang unik dekat sini. Masuk je dekat dalam, terus nampak sayur-sayur hutan, ulam kampung dengan macam-macam pilihan. Siap ada buah pinang fresh ni tau. Kalau dekat Semenanjung, orang makan dengan sirih. Tapi dekat sini, buah pinang ni masuk dalam masakan tradisi juga. Kalau ke Bintulu, belacan memang wajib korang cari. Belacan ni dibuat daripada udang geragau tempatan. Sebab itulah bau dan rasa dia lain daripada yang lain. Dekat sini, siap boleh rasa dulu tau. Selain tu, cecaluk, sambal tempatan, semuanya signature Sarawak boleh korang dapat dekat sini. Dan yang paling menarik perhatian, ulat sagu ni. Ramai yang datang hanya nak tengok-tengok je. Tapi bagi orang tempatan, inilah sumber protein diorang. Ada yang makan mentah, ada juga yang dibuat goreng. Bahagian hujung ni pula penuh dengan ikan masin, tenggiri, terubuk, macam-macam lagi ada dekat sini. Yang bestnya, peniaga siap boleh bungkus khas untuk dibawa balik naik flight. Memang senang kalau nak bawa balik sebagai buah tangan.